bos kat sini marah sebab tak boleh dalam pancing kat sini tu tak asyik. Apa? Nanti ibu bos marah Syah nanti. Apa? Bisyah cakap. Tak asyik dalam pancing sini nanti kena marah. Kenapa? Dia tahu tengok CCTV dia sampai rumah. Kau faham tak? Pancing sini. Baik kita pancing kat bawah Iman je tadi. Man. Kat bawah je Man. lah. Tukar spot, Man. Basuh lah saruk je tu. Kalau boleh. Suruh dia. Basuh. Tak, situ boleh buat. Boleh dengan air tak? Boleh air tak? Ada tu? Ha, ada. Man, basuh awak punya saruk, Man. Ni ceput. Dah, subuh tak? Tengok tak? Kita tak pun sakit. Tengok tadi ada ikan tu. Ikan kena. Dah sulur apa lagi? Kan dah sulur kena lampu. Tu nak masak lagi. Nak nanti kena Apa tu? Tadi tu macam besar lah. Besar sangat. Dah basuh. Dah, kita dekat sini. Last last Kena cepat. Benda ni pun goyang. Nak dalam kamera kan, lari dan tak nampak. Gelap. Tak ada. Tak ada langsung. Tak ada. Tak ada lari dah. Kita ambil Dia dah masuk dah. Buang sampahnya tu. Jap. Aku datang bukan tu. Pakai MP ibu. So MP Imam bateri dah 10. Kakak. Baik. Dah. Kau situ lah. Oi, foto. Ini ada kat atas minggu ni. Apa kita sambut? Apa ini? Apa tu? Kenapa? Main kau. Tara, inilah Iman. Ha? Ish. Tak payahlah pancing letak atas bumbung kau ni. Kita jalan jauh ni. Iman, patahkan awak punya ni. Patahkan. Okay, selamat jalan. Selamat jalan guys. Kita pergi ke tempat lain guys. Gimana? Tak jalan. Tadi memang kita nampak balik ikan tau. Mengapa sekarang engkau menyesal? Hatiku rasa semuanya benar. Genggam tanganku ucapkan sayang bidadari.
Salahkah jika kita mencoba lepaskan semua ragu di dalam hatimu. Kan ku jaga dirimu sampai akhir hayatmu ku ada. Sudikah kau jadi milih? Mat, masa tu kita boleh mancing kan? Sekarang Tak boleh mancing. sekarang dah ada rantai pokok. Rantai pokok dari mana? Dari sebelah. Cubalah, Man. Jom kita try sekejap, Man. Man. Janganlah. Lagi kedai Baba Iman nak duit untuk Mancing lah jom. Lepas sarut je lah. Yelah, Man. Itulah. Maju ah. Kakak tolong pula. Angkat. Yelah. Awak perasan dekat warung Hamri semua tengok Mat. Nak. Nak. Kita nak ni lampu. Ya, akan duduk sini. Akan jaga kamera. Dalam ah. Dalam, guys. Kat dalam ada ikan. Tapi boleh masuk ke? Cuma tahu. Itu dah buka. Aku macam takut ah. Lepas awak tak aku tak masuk, awak yang masuk. Tak ada lah ikan. Nah, itulah. So, macam mana? Macam tu lah. Macam tu lah. Aduh. Aduh. Ini
Cari kat mana? Ha? Woi. Bapak gua. Spot pak bapak. Mana weh? Macam. Bapak pun ni. Macam. Muka Jangan YouTuber. dekat surau lah. Ah? Dekat surau. Yelah. Kau nampak tak ada orang? Tak, dekat surau Ha, ha. ada orang. Ada ni. Duduk kat taman kita. Sama kita je lah. Okay, jom. So, kita akan bergerak ke taman kita orang. So, korang stay tune je dulu. Video-video kita orang. Oh. Asyik tengah makan. Yang tak ada yang tak ada nama tu. Hai, nampaknya malam ni tak ada. Tak ada rezeki lah. Oh, bau siap tadi. Bau basuh kapet. Guys, korang dah tahu dulu. Guys dah tahu. Ya, aku buka tu bau panggil. Raja nak bergembirakan guys kita. Menggembirakan guys kita kan? Benar. Kita tak ada. Kenapa muka pakcik tu dia? Kan boleh tadi tengok aku. Bodoh lah pakcik tu. Muka minta penampung. Mama, kawan kau. Tu. Hey. Bapak besar gila guys. Sini. Besar. Zoom. Tekan yang tu. Tekan yang tu tolak naik atas. Bapak besar guys. Fish. Kat sini. Kat sini lah. Okay. Dah. Ni saya guna handphone mak saya guys. Sebab apa? Handphone saya bateri habis. Tengoklah sini je mana guys nak tahu. Handphone saya bateri habis. Ya. Okey. Ha. Jadi saya guna handphone mak saya. So korang jangan cakap lah. Apa ni saya gedi, ada panda. Jangan cakap. Tu mak saya punya handphone. Ni handphone saya ada ni. Ada ni. Tiba-tiba pula bateri habis. Bateri dia habis guys. So dia pakai handphone ni je lah yang kita Nampak guys? Nampak? Nampak bateri dah. Berapa bar je tu. Jadi mampus. So mana ni? Kita Teruskan perjalanan nak ke tempat pot yang seterusnya. 1, 2, 3. Pakcik belagak. Jaga sikit. Tengok sini lah. Sini Mat. Ayo terus ke 94.8 FM Best FM terbaik untuk harimu. Bukanlah Superman. Aku juga bisa mengisi kasih hatiku pergi meninggalkan aku. Tapi aku Okey guys, hari ni kita berada di sini. ni guys. Okey, ni orangnya. Dia cakap, Tadi saya dah mancing tau. Tadi saya dah mancing. kok sikit. Tadi saya dah mancing. Lepas tu saya bawa guni. Guni yang saya terjatuh. Bunyinya hilang. Guni. Ay. Ada orang ambil. Wah, nampaknya ada orang ambil guys. Tolong tiga macam ni.
Ni. Tak apa. Alah, baru nak rekod dari sini je. Awak pakailah. Hai, semua ikan dah lari ke? Sana ni. Aku Tuan lawan. tak ada orang lawan apa tau. Ada orang kat sana. Yang aku kat sini. Duk jaga pesawat. Diorang memang ke sana. Diorang kat sana tu. Korang nampak tak tu? Tu yang YouTuber baru. CEO kita guys. Korang kena komen kat bawah. Kena support dia. Sebab dia baru bangkit. Baru up YouTube. Yang ni ibu kita tau. Ni kita punya bos kita orang. Kita orang kena like lah. Ada dekat korang jangan lupa follow, subscribe Iman ni dengan Ibu Comel ni bos kita orang, and tu Iman. Ikan semua dah lari. Cari ikan ni. Ya, tak ada rezeki, kita tak apa. Kita jom. Nah, bawa ni. Nah, okey, cepat kan joget. Kita buat JJ jap. Kita buat JJ jap. Tu. Saja je korang. Kita saja je. Hibur-hiburkan hati. Jom kita jalan ke sana kan untuk tengok ikan. Sebab dia budak yang tadi tu. Wish. Nyawa aku sikit-sikit je nak tu bawah tu. Ni lah budak ni dia nak mancing terak ke depan tu. Sebab depan tu baru buat parit. So dia nak tengok ke depan tu. Dapat ikan ke tak dapat. Kalau tak dapat, tak boleh buat apa-apa. Balik lah. So kalau korang yang taman sini, siapa yang duduk taman ni, sana taman kita ke tu. Yang sana tu rasanya ada follow kita kan. Yang taman sana. Tak ada. Anak Dajjal Sedap lu ni cakap ah. Wih. Tahu. Dia tengok kita. Muka dia takut. Ya Allah, sumpah takut. Ni sebenarnya aku tak rekod dengan Mat. Guys, tengok guys. Ni kita orang jumpa. Siapa punya? Kita orang jumpa poster ni. Okay. Kita orang punya. Semangat ni guys. Justice for Zara. Kairina. Guys, jangan apa? Jangan skip guys. Korang kalau duduk sini, ataupun duduk taman-taman sana ke, duduk taman sana kan. Ni area daripada sana traffic light 4. Ini nak ke Jorak. Sana Jorak. Sana Jorak. So korang kita aduh kereta. Aku tengah putaran neraka tiba-tiba ada kereta. Sorry. Sorry ya, tadi ada kereta ni. Tadi saya tengah cerita, tiba-tiba kereta tu di sana tadi. Okay, kita sambung cerita.
sana sampai 4 Astaghfirullah. Terus dia nak ke, ya Allah, kepala dia pula langgar tu. Wah, foto jalan aku je lah. Tak apalah. Janganlah kita mancing. Jom. Tembak batu. Astagfirullahaladzim, tak baik, tak baik. Korang jangan ikut dia. No. Kata mana tu? Ni ke? Wih, Wira tu. Alamak. Ni lah. Bunyi dengan kita dah kuat kan. Langsung kiloin. Rakyat besi. Okay, jangan. Kita buat lawak jap. Sekejap. Buat lawak jap. Sini. Bersini. Wah, anjing sana. Ateng. Kau tak jap. Tak nampak. Okey, kau tengok. Teng. Kita tak payah balik jap. Sabar, tak dapat ikan tak apa. Kita pergi giling sini jap. Jom kita buat lawak jap. Apa yang kita nak buat lawak ni kat sini, kat taman kita ni. Okey ya. Kita buat video kejap. Korang kena tengok tengok video ni sampai habis. Kita orang akan buat video lawak. Kau tengok Kau tengok, kena tengok. Okey, 1 2 3. Kau tengok ada beruk. Oh. Anjay, beruk kat sini. Bodohlah anjing ni. Weh anjing weh. Anjing kat sana weh. Jangan kejar kita orang. Sana lagi ada anjing. So apa lagi? Kita buat lawak dekat rumah je. Kita belah dulu. Mana ni kita tempat ikan ni? Okey, cuba fikir. Ada tempat ni, tak tahu lah. Okey. Mula. Tempat tu. Cuba kita kat ni, Taman Tontong. Ada ke ikan? Mantap lah. Kita buat spot tempat main-main je. Kita buat lawak macam Ikmal dekat taman permainan tu. Kita malam-malam kita bosan lah. Lepak-lepak dulu. Makan rumah lah dekat tempat tu. Okay, kita ghostan dulu. Sebab kita orang tadi kena kejar anjing tadi Amak kan. Kita kena anjing. Baru nak lawak-lawak dengan korang tadi. Ada lawan. Anjing tengah gaduh kan kat sana. Tadi kita orang tunjuk tadi. Malam 2 kan. Boleh kan? Buat malam nombor dekat yang tempat tu. Tempat dekat nama rumah ni. So, korang stay tune video ni. Hari ni kita tak nak mancing. Okey. Jadi mancing kita orang dah habis. Okey, jadi macam ni. Okey, macam ni. Alright guys, hari ni kita akan buat Baranau Kemal. Okey, hari ni kita akan buat Baranau Kemal kat tempat yang ni anjing dekat dia. Kalau tak positif, sini lah. Bongok tu anjing. Dia kata bodoh, ada orang belakang bangang. Kau punya gitu ada anjing. Bingung ada orang kat belakang. Teruskan. Teruskan. Tadi bukan ada orang. Ada motor. Tanya abang ni sihat? Sihat bang. Abang korang sehat? Sihat. Sehat. Ada bang tu. Bang ada anjing bang. Lari kelang kabut kau bang. Okay, kita orang dah sampai. Okay, Mat, takkan orang pergi sini Mat. Tak. boom. Jom kita buat lawak jom. Dos paranormal. Yes. Ada anjing guys kat sana tu. Korang tengok. Sekejap aku zoom. Diperjelaskan lagi. Wujud. Tapi kelakar lah kenapa dia jalan macam tu. Alamak. Takutnya. Jom kita buat lawak jom. Jom kita buat lawak dekat taman. Okay jom. Okay. Kononnya dulu ada. Ayo goyang demam, biar hati senang, pikiran pun tenang. Kalau jadi hilang, ayo goyang demam, biar hati senang. Sekejap siapa? Gondola. Takutlah guys. Jom kita buat lawak dekat tapak-tapak. Ada tapak tu. Nampak perhimpunan. Okay, jom. Okay. Taman mainan. Okay,
siapa lagi laju? Wih, sejuk weh. Tak pernah dia. Siapa sana? Siapa punya dia? Kan? Ha? Kan? Ada JKT tadi nampak. Tersengih. Tahu ada tadi ada JKT ada. Kita nampak kali. JKT ada tadi kan? Dia main juga ke? Tak ada main songkok. Kita main Apalah, orang main takut je. Dia takut bila nampak Haji. tak, jadi tak jahat. Mana? Tu tadi. Tu guys. Aduh. Mana nampak gelap lah. Nampak Gelap. Aku pandaikan diri jauh daripada dorang. Ini tak tahu sebab apa. Gelap lah. Nampak. Saru sana tu bersana bawa ke depan dari depan bawa ke belakang. So orang baca Al-Fatihah untuk semua orang di sini. Kita kena baca Al-Fatihah untuk doa. Biar doang tenang kat sini. Apa? Okey. Guys, kita nak tengok dulu ada orang ke sana. Tengok ada orang ke sana. Kita tengok ke sini je. Kita tengok ke sini. Ada orang tengok. Udah siap lah. Kimak babi. Kau ingat aku takut ke? Kau orang rasa perlukah aku ketinggalkan dorang ataupun dorang yang tinggalkan aku? Ya, aku yang tinggalkan dorang. So tempat ni memang indah. Belakang tu ada taman pusara. Okey. Kita ke sana taman pusara. Pusara tu ada bapak tiri saya kat sana tu. Saya tak sabar. Saya sedih sangat kat sini.
Udah besar. Lampu depan rumah. Jom, kita joget jom. Tengah-tengah jalan jom. 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 Gondola, gondola, gondola. Sana, awak sana. Okay, tak sini. Okay, jom. Jom, sama-sama kita joget. 1, 2, 3. Saya main. Korang tengok Aku tunjuk. Korang tengok. Buaya ni tadi mak aku. Ini. Ini tadi dah berhenti. Masih buka. So, maksudnya kita dah baca Al-Fatihah. Dia akan muncul daripada sana. Di sana tu. Dekat di sini. Aku banyak takut. Itu semua. Dia orang dekat sini. Okay. Rasa YouTube aku ni, YouTube kita orang bagus ke tak bagus? Ni mau orang. Kita ke taman ni. Tu sana taman. Sampai belakang ujung belakang tu taman. Woi, Iman. Kau. Kita akan balik rumah dan balik rumah Kita akan cerita-cerita. reaction cerita-cerita. Kita cakap Apa yang kita cakap. Lagi? tengok guys. Masih bergoyang lagi guys. Rumah saya Ada saya beremang dah. Okay guys, kita balik dulu lah guys. Kita akan reaction rumah. Bukan lah. Ketupat dengan bintang. Cina makan ketupat tak ada orang Melayu dah. Ya Sebelah rumah aunty tu Cina. kan? Cina kan masa tu kan? Cina yang angkat. Cina Islam kot. Anjing. Bodoh anjing. Kau lagi ramai datang ah. Ramai. Perempuan tu tak? Kalau korang yang nampak tadi yang aku dapat tadi, korang komen kat bawah tau. Siapa yang nampak? Tak maaf. Korang yang tadi nampak, letak bersama tadi dekat bogan, dekat kubur tu. Lepas tu yang kat tepi dinding tu, kita orang aku nampak tu yang berdiri tu. Dia orang yang kita kenapa? Korang nampak. Satu kali hitam separuh badan dia macam aku kat dinding semua dia dia aku nampak betul nak balik aku ada ni orang tak ingin tu betul saya tak ingin tak apa cuma aku tengok berdebat yang tadi so kalau yang nampak tengok betul kalau nampak aku dah marah sampai rumah. Okay, kita balik rumah, kita masuk dalam bilik. Lepas tu baru kita cerita pasal tadi, okey? Assalamualaikum. Sekejap ya sebab. Okay guys, saya nak cakap ni sebenarnya. Masa tadi, saya nampak ada satu benda macam Masa kat taman permainan tadi. Saya nampak macam benda
tak tahu guys. Saya suruh cepat balik tu. Rasa macam rasa macam nak buat param, tapi disebabkan ada something kita rasa macam kurang Sini cuba kamera. Tak apa. kurang ni Tak lah, apa lah. Dia tengok sini. kurang selesa lah sebab benda Belakang tu tu macam privacy. macam Belakang tu privacy. Ni privacy. Elak ke tepi. oh, elak okey elak. Elak. Okay, sebabnya tadi kalau tak kita nak lama sikit tadi dekat Sekejap. mainan. So Sekejap. jadi Sekejap. Stop. kita rasa tadi macam nak santai dekat taman permainan. So jadi secara spontan kita ada nampak something di pusara. So anak saya ada nampak apa tadi? Budak di pusara situ lah. Dan lembagi terbal. Tapi yang macam saya tadi, saya nampak di bangunan rumah Cina tu, di atas bangunan tu saya nampak ada something kain warna putih lah. Tapi saya tak nampak muka lah. Semua nampak macam kain warna putih dengan berambut panjang. Dengan nampak cahaya mata je lah warna merah. Jadi benda tu terbang ke atas pokok kelapa sawit, seolah-olah macam nak mengejar kita orang. So jadi anak saya yang kecil ni bagi tahu kakak dia, kameraman, mengatakan terus balik lah sebab kita takut berlaku apa-apa yang tak diingini lah. Kita orang bukan macam orang macam orang kena rasuk kita orang boleh buat terus lah. Tak boleh. Kita tak pandai. So jadi apa-apa pun kita nampak, apa yang kita nampak kita terpaksa kita tarik diri lah. Kita lari daripada benda ni lah sebelum benda tu berdekat dengan diri kita lah kan. Alhamdulillah lah, selamat kita dah sampai rumah. Yang mengambil tak ada. Tadi nak kan ibu dengan Mak tadi suruh dia tengok dekat pusara. Lepas tu kita dah cakap. Lepas tu dah cakap tu, ibu suruh Imas suruh kita tengok ada abang tepi tu kan tadi kan. Suruh tengok. Lepas tu kita pergi lah. Nak cuba kita tengok. Itu saja. Cuba nyogok tepi ni je. Tengok mesti ada benda yang diorang nak buat ni. Lepas tu nyogok tepi. Lepas tu saja nyogok tepi. Tu tolak ke depan. Tolak ke bangunan depan. Mengalir ke tepi tu. Bangunan tepi tu ada benda warna hitam. Tengok kita. Tengok perhati gitu. Lepas tu kita tu kan pusing. Terus jalan biasa. Lepas tu tengok Iman nak kata alah. Iman kata. Dia kata tak injek, buat bla gitu. Lepas tu kita kata nak takut ke tak benda tadi tu, nak takut ke tak. Lepas tu kita tak cakap dengan dia. Tak tahu kau orang nampak ke tak nampak. Kalau terrekod, kalau ternampak ke guys, benda yang kita nampak tadi, buat screenshot lah. Dan reaction lah pada kita. Hantar kat komen bawah. Komen tu lah. Beritahu lah. Kalau ada lah. Sebab kita orang tahulah tempat tu Memang keras tempat tu. Yalah sebab apa? Sebab tu ada pusara. Lagi satu pusara kat situ banyak yang Berilmu hitam. terbengkalai. Satu lagi disebabkan pusara arwah mak saudara saya. Dia macam mana saya cerita dia ada menuntut ilmu, membela hantu raya lah. Jadinya saya pernah mengalami, saya pernah kena. Jadinya macam benda tu nak berdamping pada diri saya dapat atasi lah. Sebab benda tu tak boleh nak masuk pada badan saya. Jadinya saya cuma berwaspada lah, takut benda tu tak datang pada saya, takut pada anak-anak saya. Itu je lah. Sebab benda tu tak ada yang macam mana nak cakap, tak ada bertuan lah. Dia terawang-awang kan. Kita kena hati-hati lah. So, jadi kita
rasa kita nak buat sampai sini je lah kita punya reaction kita nak beritahu. Sekiranya ada nampak dalam kita punya rakaman, sila screenshot lah dan beritahu di komen di bawah lah. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.